Assalamualaikum, selamat pagi semua. Aku di Asia Pacific University of Technology and Innovation. Oh, ni makmal dia kot. Oh, nice. Kalau ada ke sini. Ni dia punya building agak besar, integrated kat sini. So, ni aktiviti. Wah, besar. Macam cafeteria dia. Wah. Ini cafeteria dia. Besar. Restore. Oh, ada subway. Center point. Are you ready? Ni flat-flat yang ada. Aku rasa ni student lounge kot. Better hackers. So, are you ready? Ni dia, ada site. Besar bangunan dia. Oh, tu Psychology Department. Data. Sini komputer ni. Data, informatik, AI, atletik. What is water management in Selangor? Ni what is data analytic? Yes, vision. Layout dia agak nice. Ingat masa. Dan tentu ini adalah University swasta. TTT. So kat sini ada apa? Jom. Oh, ada tu. Oh, meriah ni. Ada kedai. Ada survey apa, kedai runcit. Meriah. Kita ada aktiviti daripada sekolah datang. Meriah. Hari ni ada Sabtu. Center of Psychology. Hai. Wah, ni psychology. Gambar. Boleh ke? Boleh. Nak tour pun boleh? Oh, tak. Saya ada. Oh, Parisma. Ya. Yes, tadi saya ada untuk the group. Focus group. Ya, so di fakulti. My wife datang untuk tim. Ni, hai, selamat pagi. Oh, sorry. Wah, ni bagus. So, ni adalah fakulti psikologi lah. Ni Psychology Center lah. So, boleh cerita sikit? You are student ke lecturer? Saya student. Tuan boleh kenalkan diri? Saya student, saya Ayun. Orang tak Ayun binti Muhammad Azman. Saya Ayun, dia panggil Ayun lah. So, ini Psychology Center di APU. So, semua research, kajian, lecturer kita pun duduk dekat sini. So, kita ada EEG. Okay. Itu untuk brain lah. Brain lah, okay. Yang ni pula eye tracker. So kita tengok pergerakan mata. Mata. Ya. So you tahun berapa? Saya boleh katakan student baru lah. Baru lah. Baru. Saya tahun 1 sem kedua. Sem kedua, okay. Yang ni cik? Sama, nama saya Zalia and saya pun classmate. Classmate, okay. Macam mana boleh minat dengan psikologi? Ataupun memang minat ataupun Tak adalah terpaksa tapi macam tu je option yang parents saya okey. Okay, so option yang you minat? Option yang sebelum ni pramugari. Oh, ni banyak tengok dalam orang Langgiri ni. Yang ni? Saya memang minat lah. Minat lah. Apa punca yang you minat? Sebab to be honest memang minat tu dari kita tengok reality lah. Okay, yang ada faham. masalah kan. So kita macam nak bantulah mana yang kita mampu. Okay, bagus ya. Tak apa, you habiskan degree psikologi dan you boleh minta cabin crew. By the way, saya pun minat juga. Okay. Part of the cabin crew. Minat lah. Saya pernah pergi interview cabin crew. Masa umur saya 19 tahun yang lalu. Umur saya 19 tapi tak berjaya. Sampai posisi yang keempat. Saya memang Sekarang memang minat lah. Okay, it's good. Tak apa, you habiskan degree then you boleh apply balik. Okay, alright, all the best. Thank you so much. Okay, saya pusing kejap boleh? Boleh. Silakan. Okay, so ini bilik counselling lah. oh, di counselling. Bilik counselling yang untuk individu lah. Oh, one to one lah. Ah, Okay.
Kita ada 2 bilik counselling. And then ni the psychology testing and measurement. Okay. Mostly for the cognitive testing. So IQ test semua buat IQ test so related dengan cognitive science semua, Yes, behavior, betul. memory, okay. Yes. Understand that? Yang ni pula untuk group counselling. Good counselling. So ini kita buat untuk international student. So Oh. we have our own session. It's called Chai and Chat. Check. Okay, sure. So that means psychology counselling di bawah psychology department lah. Okay, so cause certain university they separate. Separate, yes. Yeah. Betul. Oh. This the Oh, EEG lah. okay. Ni tak We only have the dry EEG here. Oh, I see. So kita tak pakai yang gel punya lah. Oh, ya, Dia je. tak pakai hybrid. Yang saya pernah try pakai gel dia tapi macam butang-butang. Yes. Tu saya pernah try. Ini yang the dry. Ya, saya pernah. Yang ni macam baru punya lah. Dulu saya pakai macam banyak wire. Wire macam macam tengok Professor X. Sebelum Professor X pakai yang speedy. Jadi okay. Okay, nice. Ini kita punya activity and discussion room. So So, kat sini okay. kita buat observation punya research juga. There's a camera atas tu. Dan kat sini kita buat workshop. Okay, so Sometimes classroom lah. bagi tanda kita nampak psikologi department so sehingga terus wah, psikologi memang kaitan dengan it's a big Ini the student lah. ambassador lah Syah. Okay, Untuk psychology student je. Untuk semua student. semua dah faham. So yang ni pula observation suite. So kadang-kadang kita panggil orang bagi ceramah pun kita Oh, ni datang lah. sini lah. Okay. Tapi ceramah yang mini lah. Kalau macam Yalah, yang besar-besar zakat pergi kat auditorium. dia ya. Yang ni, this is a one-way mirror. Oh, I That side is see. the observation suite. Observation yeah. form. Macam soalan bilik suasana siasat tu lah. Lebih kurang. Lebih kurang lah. Dari sini sampai belakang classroom biasa je. Okay. Memang classroom lah. Classroom lah. So you tahun first, second sem berapa ramai student? Kita orang memang tak ramai pun, 13. Wah. So intern memang sikit lah Memang best lah. Sebenarnya best je, so sikit kan. Sikit lah. Memang very close dengan you all lah. Memang bonding lah. Yes. Faham? Yeah. So that's the nature psychology. Yes. By the way, my wife is psychology, doctor mengajar program psychology. Yeah. Unimas. Yeah. Ya. Unimas. So datang sini ada focus group. Meeting pagi ni. That's why saya join. Saya datang teman dia. So tahu lah sikit-sikit pasal psikologi yang minda, memory, Yes. cognitive science dan behavior lah semua. Yes, semua tu. Ya. Lupa nak panggil Okey, saya nama Jasmine. Dia panggil Jas. InsyaAllah kalau dengan izin, minta izin saya letak dalam YouTube. Boleh? Boleh je. Boleh sure? Boleh Okey. Nanti saya ataupun dalam IG saya you boleh cari Jas Aryamin. Lepas ni saya stop video ni dan saya minta you aja kita ambil gambar. Okey. Sikit ambil kat sini. So dia orang tak akan lapar. Ada Subway. Ya, I share semua ada. Tak akan lapar. Memang kenyang je. It's nice. Wah, best lah. Memang dia. Dia punya best open. So you akan belajar berapa tahun? Kita orang total 3. 3 So 1 tahun fast lah. Actually quite fast. Quite fast kan? So other PhD, Yeah. kita orang 2 sem je. Sebab Unimas ada psikologi, program of psychology. Dia 4 tahun. 4 tahun. Yes, I dengar juga 4 tahun. buat 4 sama 4 tahun. So dia akan last year final year dia akan one time akan buat internship lah. So mana tahu you akan datang ke Unimas buat apa? Uno datang ke Unimas kata you lecturer ke apa kan. So ni mana tahu boleh datang. Tapi nanti kita ambil gambar, lepas tu saya akan tag dalam saya ni IG saya akan post dalam IG. Kalau you tak datang saya ambil you sekali lah. Nanti dah keluar video tu saya akan beritahu lah. Oh ni suasana dia. Best? Lecture room lah kan. Rasa you all lecture semua dekat bilik belah sana. Yes. Di sana.
Okey, itulah dia. Walaupun sekejap tapi banyak input daripada anak-anak kita, bakal-bakal psikologi kita yang akan mencumi jadi pelapis. Okay, all the best. Semoga successful. Alright, okay, sekian. Terima kasih.